IVF ni scam ke doktor? Buat-buat tak jadi, tak pregnant pun. Dah lah kena keluar duit belanja banyak, kena cucuk ubat hari-hari, tapi dia punya kadar kejayaan dia rendah. Kenapa? Itu persoalan pasien. Jadi menjawab persoalan tu, sebenarnya IVF ni tak ada satu pun prosedur IVF yang 100% akan menjamin pasangannya akan digunakan cahaya mata dalam masa terdekat. So it's a long journey. Proses dia panjang, tetapi ada orang rezeki dia. Sekali buat terus masuk satu embryo, terus lekat, terus pregnant. Alhamdulillah cukup 9 bulan bersalin. Tak ada komplikasi. Tetapi ada juga pasangan yang diduga transfer 2-3 kali barulah dapat anaknya. Alhamdulillah. Kemudian mengandung ada pula komplikasi. Uri rendah lah, kena operation lah. Kemudiannya, bila bersalin, anak pula ada masalah kuning, kena duduk dekat ward. Ini antara cabarannya. Jadi faktor utama yang menentukan kejayaan IVF adalah umur wanita itu sendiri. Walaupun umur suami itu penting, kalau lebih 42 tahun, lagilah mencabar untuk suami umur 40 tahun melakukan IVF kerana kualiti sperma pun dah berperangan. Tapi paling penting umur wanita, latar belakang kesihatan wanita tersebut, dan juga yang paling penting adalah makmal IVF. How good is your IVF lab? InsyaAllah telur yang disenyawakan dengan sperma itu pun menghasilkan embryo yang bagus, dan bila embryo dah bagus, kita pula boleh hantar ke dalam rahim dalam situasi conducive environment, dan insyaAllah terhasillah kehamilan.